Pelakon dan penyanyi Nur Fazura meluahkan rasa syukur kerana dikaruniakan seorang sahabat bernama Chot yang sentiasa berada di sisinya, termasuk ketika melalui detik paling bahagia dan fasa sukar dalam kehidupan. Sempena ulang tahun kelahiran Chot, Fazura menitipkan ucapan istimewa dengan mengimbas kembali perjalanan persahabatan mereka yang sudah terjalin sejak puluhan tahun lalu. Menurut Fazura, Chot bukan sekadar sahabat baik, malah sudah dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga yang sentiasa menjadi tempatnya bersandar dalam apa jua keadaan. Chot, saya tak ada kata-kata yang boleh digambarkan betapa awak pentingnya untuk saya, Fatimah, keluarga dan rakan-rakan kita. Berpuluh tahun sudah kita layari bahtera kehidupan ini bersama. Dari saya muda dan single, syuting dari satu lokasi ke lokasi, fasa hadirnya Fatimah dalam perut saya, Chot antara orang pertama terduduk menangis saat dapat berita itu. Dan sekarang till forever, mudah-mudahan Chot sentiasa ada. Fazura juga berkata Chot juga antara individu yang menyaksikan sendiri sisi dirinya ketika melalui waktu paling getir, termasuk ketika berdepan kesedihan, ketakutan dan air mata. Selain daripada ketawa saya yang berterusan, awak juga salah seorang yang menyaksikan saat paling gelap, air mata harapan dan kekuatan saya. Chot tidak pernah gagal untuk sentiasa senyum dan cakap tak apakah, awak buat apa sahaja yang terbaik untuk awak. Saya di sini, Chot ada. Terima kasih Chot kerana sentiasa bersama saya selama ini, tetapi yang paling penting kerana menyayangi anak saya tanpa syarat. Fatimah seolah nyawa Chot. Apa sahaja Chot buat, semua demi kasih sayang Chot untuknya. Mengakhiri ucapan tersebut, Fazura turut menitipkan doa agar Chot sentiasa berada dalam lindungan Allah, dijauhkan daripada segala niat buruk manusia serta dikaruniakan kesihatan yang baik.